Malu rasanya mengatakan cinta kepada Allah yang Maha Esa, walaupun diriku insan yang hina. Kasih sayangmu ampuni dosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Ustaz-ustazah? Alhamdulillah, syukur. Semuanya nampak sihat dan ceria hari ini. Alang-alang tu, mari dengar sedikit peringatan daripada saya. Hadirin yang dirahmati, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan hadirin sekalian sebuah tajuk yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, iaitu malu perisai iman. Sifat malu sekarang ni tetap relevan dalam kehidupan kita, terutama apabila dilihat daripada perspektif akhlak Islam dan nilai-nilai moral. Walaupun zaman dah berubah, prinsip asas yang terkandung dalam ajaran Islam mengenai sifat malu ini tetap ada. Daripada hadis 40 Imam Nawawi, Nabi SAW bersabda, "Iza lam tastah fasna' ma syi'ta." Yang bermaksud, jika engkau tidak berasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita tentang kisah Abu Hurairah yang merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat malunya yang amat tinggi. Pada suatu hari, beliau berpesan kepada umat Islam, barang siapa yang tidak ada rasa malu, dia akan menjadi seseorang yang buruk akhlaknya. Dalam dunia sekarang, kita mungkin terdedah dengan pelbagai godaan seperti menonton benda yang tidak senonoh, mengabaikan adab, terutamanya di media sosial. Sifat malu yang berasal daripada iman mengingatkan kita untuk sentiasa menjaga batas, maruah diri serta menghormati orang lain dalam setiap tindakan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang bermaksud, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang sentiasa memperbaiki amalnya. Surah Al-A'raf ayat ke-56. Hadirin sekalian, ada beberapa perkara mengenai sifat malu yang boleh kita kaitkan dalam situasi semasa. Yang pertama, malulah dengan Allah. Hadirin sekalian, kita tak nampak pun Allah kan? Tapi ingat, Allah sentiasa melihat apa sahaja yang kita lakukan. Subuh tadi, bangun solat tak? Senyap je ni. Hadirin sekalian, malulah untuk meninggalkan solat walaupun dalam kesibukan hidup. Malulah untuk melakukan perkara yang berlawanan dengan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak." Allah yang telah menciptakan kejadianmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengaturkan kejadianmu sama padan dengan kekuatannya. Ayat ini menjelaskan betapa malunya kita pada Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Yang kedua, malulah sesama manusia.
Perbaikilah lisanmu. Kehilangan rasa malu ini boleh menyebabkan kepada kerosakan sosial seperti kekerasan dalam komunikasi, membawa fitnah dan perbuatan yang tidak menghormati privasi orang lain. Sidang hadirin, malu perisai iman. Malu bukan sahaja melindungi kita daripada keburukan, tetapi juga mendorong untuk melakukan kebaikan dan mengikuti jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. #malu jadi mahu, mahu Allah sayang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.